Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok kat thumbnail dan macam yang korang tengok kat title jugalah. Hari ni kita nak membincangkan, hari ni kita nak bercerita pula. Aduh, malulah pula. Hari ni kita nak membincangkan pasal 3 barang berharga yang aku simpan dari dulu sampai sekarang lah weh. 3 barang ni adalah benda-benda yang aku rasa macam agak high value untuk diri aku sendiri. Sebab benda ni aku dah jaga daripada dulu sampai sekarang. Tak kisah dia rosak ke apa ke, yang penting kita, itu hak kita sendirilah, ya. Kita dapat nak menidakkan, itu hak kita sendiri. So benda pertama yang aku simpan dari dulu sampai sekarang adalah telefon aku. Telefon ni lah, ya. Telefon ni iPhone XS Max. Telefon ni aku guna sampai sekarang weh. Aku beli start ni daripada tahun ni, tak silap aku beli telefon ni lah. Disebabkan telefon lama aku dah rosak. Telefon lama ni lah, ya. Telefon lama ni dah rosak weh. Kau tengok sendiri dia punya ni kan, dah rosak gila mah, tak dapat pakai lagi. So disebabkan benda macam tu terjadi, kita belilah telefon baru ni. Telefon ni pun berharga juga daripada dulu sampai sekarang weh. Memang okey lagi lah, ya. Kita try ni pun okey juga. Kita tengok sekejap Face ID pun berkesan. Tengok kita scroll dia, tak ada lag weh. Telefon ni tak ada lag langsung. Kalau nak main game ke apa ke, sangat lancar lah weh. Sangat lancar. Itu benda pertama yang aku rasa benda paling berharga yang aku simpan dari dulu sampai sekarang. Benda kedua adalah telefon yang aku gunakan rekod ni. Nanti aku tunjuk kat korang lah dekat akhir video nantilah macam mana. So benda kedua yang aku simpan dari dulu sampai sekarang adalah benda ni geng. Bapak besar weh iPad ni. iPad ni adalah iPad Pro. Aku beli sendiri guna hasil duit tangan aku sendiri. Beli iPad ni lah. ASMR sikit. Nampak ke tidak kan? Ini iPad Pro lah yang aku beli sampai sekarang. iPad ni masih boleh pakai lagi. Kalau korang tak percaya, aku try on. Sekejap. Masih boleh on guys. Aku terus terang aku cakap, aku jarang guna iPad ni. Sebab iPad ni memang aku sayang sangat-sangat. Dan aku sayang sangat-sangat. That's why aku tak guna sangat iPad ni. Aku tak nak lenjan dia sangat. Sebab aku sayang gila-gila. Nanti the next video nanti, mungkin aku akan buat unboxing iPad terbaru aku yang aku akan belilah. iPad tu memang yang aku akan lenjan sampai dia rosak. Sampai dia rosak pula. Sampailah tempoh akhir hayat dia sendirilah. Ya, bukan tak sayang, tapi kita sayang. Tapi iPad satu lagi tu untuk aku nak study lah. Yang ni untuk aku simpan sebagai koleksi. Lebih kurang macam tu. Telefon ni aku masukkan tu geng. Tada. Ni telefon aku rekod tadi. Telefon ni lah, ya. Telefon ni nama dia iPhone 6s Plus. Telefon ni yang aku rekod tadi, guna konten tadi lah, ya. Aku pakai telefon ni dan aku gunakan telefon ni untuk aku nak rekod macam konten-konten seram, konten-konten reaction. Basically aku pakai telefon ni lah. Telefon yang aku gunakan yang iPhone XS Max ni adalah telefon yang aku gunakan untuk aku nak buat mini vlog, lebih kurang macam tu. Macam iPad yang aku tunjuk tadi tu adalah iPad tu untuk aku simpan sebagai koleksi. Lebih kurang macam tu. So guys, apa pendapat korang untuk video kali ini? Adakah best atau tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini konten kali ini. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. People lagi, don't always stay safe. Bye.